Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum Jumpa semua. lagi Jumpa dalam lagi. slot perkongsian pengalaman hidup. Okey. Hari ni tak ada makan-makan sebab hari ni hari Khamis, 1 hari bulan Januari 2026. Selamat menyambut tahun baru. Selamat menyambut tahun baru Happy New Year. 2026. Happy New Year. Okey. Tapi kita sambut dia dengan kisah misteri pula hari ni. Okey. Hari ni kita serah kepada Pak Cak cerita pengalaman hidup dia dalam kisah misteri. Kisah misteri dia banyak, tapi kita bagi salah satunya. Tapi salah satunya pun panjang lah. Panjang juga. Okey. Panjang cerita ni, banyak-banyak cerita dah. Maklumlah Pak Cak ni orang tua kan. Orang lama. Orang lama pengalaman hidup. Okey. Mula-mula nak cerita kisah. Salah satu kisah ni pengalaman yang tak dapat dilupakan lah. Betul pengalaman. Yang menghantui kehidupan sejak dululah. Sampai sekarang. Walaupun sudah tidak berada di sana. Okey, cerita dia macam ni. Keluarga kami duduk di Pulau Pinang lah. Batuas lah. Rumah pusaka. Rumah lama, rumah ni. Ratus tahun dah rumah ni. Daripada tahun 100 tahun lebih lah. Rumah ni, rumah pusaka nenek moyang lah rumah. Pak Cak ni cucu pertama rumah tu. Kita cerita pasal rumah tu dulu. Keunikan rumah tu. Apa keunikan rumah tu? Rumah ni rumah ni kayu yang nak buat rumah ni dibawa daripada Satun, Thailand. Moyang Pak Cak lah. Ikat buat rakit turun daripada daripada Satun, dia bawa rakit melalui laut sampai ke pantai Batuas. Sampai ke Batuas. Sampai di pantai kat kampung kami lah. Jadi dia lah buat rumah tu. Nak sebut nama orang tu tak boleh lah. Tak kita boleh tak lah. payahlah. Ini rahsia keluarga lah. Nak rahsiakan keluarga kami. Sebab jadi kalau kita sebut memang semua orang tahulah. Dia buat rumah tu lah. Rumah asal tiang rumah tu lah daripada kayu apa tak tahu lah. Sampai lah ni kayu tu aneh-aneh nak gigit pun tak boleh. Kuatnya kayu tu. Kuat, keras. Masih utuh. Walaupun beratus tahun dah. 1880-an lah ni. Tiang-tiang tu ada beberapa tiang utama lah dekat rumah tu berasal daripada Satun, Thailand lah. Dihanyutkan. Okey. Lepas tu keunikan lagi di bumbung dia kat tepi-tepi bumbung tu ada ukiran-ukiran yang cantik lah. Ukiran yang klasik, cantik. Pak Cak pernah panjat naik ke bumbung tengok dekat tiang seri tu. Dekat tiang seri tu dia diukirkan macam kelopak bunga dekat tiang tu. Dan diikat dengan kain kuning. Dululah. Pasal apa Pak Cak naik tak ingat lah. Dari masa tu kecil-kecil lah. Panjat-panjat lah. Budak-budak nakai kan. Panjat bumbung rumah tu atap. Masa dulu atap masa panjat tu tengah duk salin atap. Salin atap. Dulu atap nipah. Rumbia ya. Bukan lepas nipah. Nipah. Lepas tu ditukar menjadi atap zinc ke genting? Genting. Sebab zinc panas. Zinc panas. Tapi atap nipah bagusnya sejuk. Lepas jadi cerita dia macam ni lah. Rumah dia dulu. Kita bagi tahu rumah dulu. Rumah tu ada berapa bilik? Lebih kurang 4 bilik
Lebih kurang 4 bilik. Lepas tu dia ada rumah ibu atas, lepas tu ada bawah macam bahagian dapur dan toilet. Dia ada tinggi lah, lepas tu ada Toilet tangga mana ada batu. toilet tak ada dalam rumah, toilet kat dalam hutan. Oh ya ke masa tu? Toilet dalam rumah tu itu dulu sudah dah asal di renovate lah. rumah tu dia dulu mana ada yang pipe pakai telaga. Dulu lah. Dulu telaga. Lepas tu rumah tu dulu tak ada elektrik, pakai lampu gasolin. Dulu lah. Lepas tu dia punya tingkap dia panjang-panjang. Tingkap dia panjang-panjang, ada tempat pagar dekat bawah. Lepas tu panjang lah ke atas, tingkap dia memang banyak. Keliling rumah tu tingkap banyak. Rumah tu banyak tingkap. Maklumlah rumah tepi laut kan, bila buka tingkap angin masuk. Tiap-tiap penjuru tingkap. Sana sini tingkap, banyak tingkap rumah tu. Okey, itulah sikit sebanyak tentang rumah tu lah. Okey. Kira rumah tu bermisteri setelah ditinggalkan ke masa orang duduk lagi kat situ? Orang tua-tua dulu memang orang kata jaga rumah lah. Kawasan tempat kami tu tiap-tiap rumah tak ada pagar tau.